Siasatan awal mendapati lori yang bertembung dengan Trak Pasukan Simpanan Persekutuan atau FRU pada 13 Mei lepas di Teluk Intan membawa muatan yang tidak dibenarkan dan berlebihan. Lori milik syarikat Tashvin Trading itu sepatutnya membawa arang batu, namun didapati membawa batu kerikil serta melebihi had muatan dibenarkan sebanyak 70.67%. Syarikat lori berkenaan melanggar Seksyen 57-1-B-1 Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Audit keselamatan JPJ pada 19 Mei mendapati syarikat itu gagal dengan markah hanya 15%, termasuk kegagalan pada semua 7 komponen mandatory. Rekod Puspakom menunjukkan lori tersebut pernah gagal 2 kali pada September 2024, namun lulus pemeriksaan terakhir pada Mac 2025. Siasatan pasca kemalangan mendapati sistem brek dan tayar dalam keadaan baik, namun kerosakan teruk pada steering menghalang pengesahan penuh fungsi komponen tersebut. Kemalangan itu meragut nyawa 9 anggota FRU dan mencederakan 9 lagi. Pemandu lori Rudi Zulkarnain Mat Radi mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan memandu secara berbahaya di Mahkamah Majistret Teluk Intan pada 16 Mei lepas.